Yang ada kencing manis tolong jangan skip video ni. Sebelum ni bacaan kencing manis saya tinggi hampir mencecah 25. Ini apa yang saya buat untuk kawal bacaan kencing manis tanpa sebarang ubat dan insulin. Nama saya Haji Zakaria, umur 63 tahun. Seumur hidup, saya menghabiskan masa bekerja sebagai petani. Sawah padi adalah dunia saya. Dari subuh hingga senja, tangan saya sentiasa kotor dengan tanah dan peluh menitis tak pernah berhenti. Namun, kehidupan aktif itu berubah mendadak sejak saya disahkan menghidap kencing manis 5 tahun lalu. Semua bermula dengan kebas pada kaki. Pada mulanya, saya anggap ia perkara biasa. Mungkin sebab usia makin tua, tapi lama-kelamaan kebas itu bertambah teruk sehingga saya rasa macam ada jarum mencucuk setiap kali berjalan. Saya mula cepat penat dan kerap rasa dahaga. Setiap malam, saya bangun berulang kali untuk ke tandas. Sampai tidur, saya tak pernah lena. Bila saya perasan luka kecil di jari kaki tak sembuh lebih 2 minggu, saya tahu sesuatu tak kena. Doktor sahkan saya ada kencing manis tahap kritikal. Bacaan gula saya mencecah 24. Doktor kata, jika saya tak kawal segera, saya mungkin perlu potong kaki akibat komplikasi. Saya terdiam. Sebagai seorang lelaki yang berdikari, saya rasa dunia saya hancur. Hidup saya bergantung pada kekuatan kaki dan tangan. Jika kaki saya hilang fungsi, bagaimana saya mahu terus bekerja? Anak-anak semua sudah dewasa tapi saya tak mahu membebankan mereka. Saya cuba ikut nasihat doktor, pantang makan nasi dan minuman manis. Saya ambil ubat hospital dengan konsisten tapi setiap kali pemeriksaan, bacaan gula saya masih tinggi, kekal di atas 20. Saya rasa sangat tertekan. Dalam satu pertemuan bersama kawan lama, dia berkongsi tentang kajian oleh Dr. Azmah Saad dan Profesor Rosita Rosli dari Universiti Putra Malaysia, UPM. Mereka menemui herba tradisional bernama akar legi yang terbukti secara saintifik dapat membantu pesakit kencing manis. Menurut kajian mereka, masalah utama pesakit kencing manis ialah pankreas yang rosak dan gagal menghasilkan insulin dengan baik. Insulin adalah hormon yang penting untuk mengawal gula dalam darah. Jika pankreas tak sihat, gula akan terus kekal tinggi walaupun kita jaga makan. Akar legi membantu memulihkan pankreas dengan mengurangkan keradangan dalam badan yang menjadi punca utama pankreas rosak. Memulihkan sensitiviti insulin, menjadikan tubuh lebih cekap mengawal gula dalam darah, melindungi saluran darah kecil yang sering terjejas akibat gula tinggi. Saya tertarik dengan penemuan ini dan mula mencari produk berasaskan akar legi. Mujurlah saya menemui kapsul aman, produk yang dirumus khas menggunakan herba ini. Apa yang membuatkan saya yakin untuk mencuba kapsul aman ialah ia dihasilkan dari bahan semula jadi dan berdasarkan kajian saintifik. Ini bukan sekadar herba biasa, ia adalah hasil penyelidikan bertahun-tahun untuk membantu pesakit seperti saya. Saya mula mengambil kapsul aman 2 kali sehari, 1 kapsul pagi dan 1 malam. Dalam masa 2 minggu, saya mula perasan perubahan. Kebas di kaki saya semakin berkurangan dan saya rasa lebih bertenaga untuk bekerja di sawah. Selepas sebulan, bacaan gula saya turun dari 24 ke 10. Saya rasa seperti mendapat kehidupan baru. Luka kecil di kaki saya sembuh dengan cepat dan saya tak lagi bangun malam berkali-kali untuk ke tandas. Kini, bacaan gula saya stabil di bawah 6. Doktor sendiri kagum dengan perkembangan saya. Saya bersyukur kerana bertemu dengan kapsul aman, satu ikhtiar yang benar-benar membantu memulihkan kesihatan saya. Bagi anda yang menghidap kencing manis, jangan tunggu hingga keadaan jadi lebih serius. Kapsul aman adalah pilihan yang selamat, berkesan dan berdasarkan kajian yang terbukti. Saya doakan anda juga dapat merasai perubahan seperti yang saya alami. Ini adalah ikhtiar kita, insya-Allah dengan izinnya. Kesihatan anda akan kembali pulih. Cubalah kapsul aman hari ini dan mulakan langkah untuk kehidupan yang lebih sihat dan bermakna. Kalau korang nak dapatkan kapsul aman ni, boleh terus klik tulisan kapsul aman kat bawah ni sekarang.